Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin berkongsi pengalaman saya sebagai ahli puteri Islam Malaysia ketika berada di sekolah menengah. Saya mula menyertai Badan Uniform Puteri Islam pada tingkatan 1 dari peringkat puteri bongsu sahaja, dan berakhir di tingkatan 5 memegang jawatan sebagai puteri sarjana iaitu Timbalan Pengurusi Puteri Islam dan ada pada peringkat puteri sulung. Sepanjang pelibatan saya telah mengikuti pelbagai aktiviti seperti perkemahan badan beruniform, aktiviti menghias sandwich, kursus pengurusan jenazah, pertandingan sukan rakyat dan juga pertandingan kawat kaki. Sepanjang menyertai puteri Islam, saya telah memperolehi beberapa manfaat utama. Yang pertama sekali adalah kemahiran kepimpinan. Sebagai timbalan pengurusi, saya belajar cara untuk memimpin kumpulan ketika mengadakan perjumpaan mingguan dan juga memimpin beberapa aktiviti. Saya belajar cara untuk mengendalikan konflik dan juga untuk memastikan mesyuarat yang akan berjalan secara harmoni dan teratur. Kedua adalah kemahiran komunikasi. Saya dapat mengasah kemahiran komunikasi saya dengan menyampaikan maklumat dengan jelas daripada guru dan memastikan ahli-ahli puteri Islam lain menerima mesej tersebut dengan betul untuk mengelakkan faham. Yang ketiga adalah nilai disiplin dan tanggungjawab. Saya mendisiplinkan diri untuk menghadiri latihan kawat kaki setiap petang tanpa ponting dan mengadakan mesyuarat secara konsisten untuk mengajar saya untuk mendapati masa dan juga komited terhadap tanggungjawab saya. Terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan dalam aspek pengurusan puteri Islam berdasarkan pengalaman saya. Bagi aspek kekuatan, guru penasihat puteri Islam sekolah saya sangat berpengalaman, sabar dan komited dalam menjalankan tugasnya. Guru penasihat sentiasa memberikan tunjuk ajar yang jelas kepada ahli-ahli sekaligus membantu memastikan setiap aktiviti yang dijalankan berjalan dengan lancar. Selain itu, komunikasi antara ahli dan pihak guru juga berada pada tahap yang baik dan teratur. Maklumat berkaitan aktiviti, kenaikan pangkat dan juga beberapa tugasan disampaikan melalui mesyuarat mingguan dan aplikasi Telegram yang memudahkan penyampaian maklumat kepada semua ahli. Seterusnya, aktiviti yang dirancang turut mengambil kira penlibatan semua ahli. Setiap pelajar diberikan peluang untuk menyertai pelbagai aktiviti dan menunjukkan bakat serta potensi masing-masing. Hal ini dapat meningkatkan keyakinan diri dan semangat kerjasama dalam kalangan ahli puteri Islam. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian. Antaranya ialah terdapat segelintir ahli yang kurang aktif dalam menyertai yang dijalankan. Mereka tidak hadir perjumpaan mingguan ataupun selalu mengelak ketika diberikan tugasan. Keadaan ini akan menyebabkan guru penasihat terpaksa memberikan lebih banyak tugasan kepada ahli lain yang aktif. Selain itu, terdapat juga beberapa aktiviti yang perlu diteruskan walaupun tidak dapat minat sepenuhnya daripada kesemua ahli. Bagi carangan penambahbaikan, carangan pertama saya adalah pihak Badan Uniform mewawarkan jadual aktiviti tahunan yang lebih terancang. Dengan adanya perancangan awal ni, ahli-ahli dapat mengetahui aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun dan boleh membuat persediaan mental, fizikal dan barang-barang dengan lebih awal. Perkara ini juga dapat membantu mengurangkan pertindingan program serta memastikan setiap aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik. Bagi carangan kedua, ialah menawarkan lebih banyak aktiviti yang menarik dan bersesuaian dengan minat pelajar. Aktiviti yang pelbagai macam pertandingan bengkel kemahiran, program khidmat masyarakat di luar seperti di pantai ataupun di rumah-rumah orang tua dapat menarik minat lebih ramai ahli untuk terlibat secara aktif. Secara tidak langsung, pelibatan ahli dapat ditingkatkan dan tidak hanya tertumpu kepada kumpulan tertentu sahaja. Bagi carangan ketiga, ialah mengadakan sesi latihan atau orientasi khusus untuk ahli baru. Program ini dapat membantu mereka memahami peranan, tanggungjawab serta budaya organisasi puteri Islam. Selain itu, latihan yang diberikan juga dapat meningkatkan keyakinan diri ahli baru untuk menyertai aktiviti dan memegang jawatan dalam organisasi. Secara tidak langsung, mereka tidak merasa kekok dengan ahli-ahli yang lain. Terdapat beberapa amalan terbaik yang saya rasa wajar dijadikan contoh dan diteruskan oleh ahli-ahli yang lain. Antaranya ialah pendekatan latihan secara berpasukan. Dalam setiap aktiviti yang dijalankan, ahli-ahli sentiasa digalakkan untuk bekerjasama dan membantu antara satu sama lain. Sebagai contoh, semasa kem perkemahan,
Kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil untuk melaksanakan tugasan tertentu. Pendekatan ini berjaya memupuk semangat kerjasama, komunikasi dan baik serta tanggungjawab dalam kalangan ahli. Selain itu, budaya disiplin turut menjadikan amalan yang sangat ditekankan. Setiap ahli dikehendaki untuk hadir pada tepat waktu serta menjaga penampilan diri dan berpakaian kemas. Amalan ini dapat membentuk sikap berdisiplin dan meningkatkan rasa hormat terhadap organisasi. Nilai dan kemahiran yang telah saya peroleh sepanjang pelibatan dalam Puteri Islam serta bagaimana pengalaman ini membantu membentuk diri saya sebagai seorang bakal guru. Pertama sekali adalah dari aspek jati diri. Pelibatan dalam Puteri Islam telah membantu saya menjadi seorang yang lebih berdisiplin dan berdikari. Saya belajar mengurus masa dengan baik, mematuhi peraturan yang ditetapkan serta melaksanakan tugasan yang diberikan dengan penuh komitmen. Melalui pengalaman ini juga, saya memahami bahawa setiap tanggungjawab yang diberikan bukan sahaja memberi kesan kepada diri sendiri, malah turut mempengaruhi kejayaan sesebuah kumpulan. Selain itu, saya turut memupuk rasa tanggungjawab yang tinggi. Saya belajar untuk menepati janji, hadir tepat pada masa yang ditetapkan serta melaksanakan setiap amanah dengan bersungguh-sungguh. Nilai ini amat penting kerana seorang guru perlu menjadi contoh yang baik kepada murid dari segi disiplin dan komitmen terhadap tugas. Di samping itu, pelibatan dalam Puteri Islam telah meningkatkan kemahiran insaniah saya. Antaranya ialah kemahiran komunikasi, kerjasama dan juga kepimpinan. Saya berpeluang untuk berinteraksi dengan pelbagai individu, bekerjasama dalam kumpulan serta memimpin dan menguruskan aktiviti yang dijalankan. Kemahiran-kemahiran ini sangat berguna dalam profesyen perguruan. Seorang bakal guru, saya mempunyai beberapa aspirasi yang ingin dicapai bagi menyumbang kepada pembangunan murid dan sekolah pada masa hadapan. Antara aspirasi saya ialah menubuhkan kelab persatuan baharu yang dapat memperkasakan pelibatan murid dalam bidang yang bermanfaat dan selaras dengan perkembangan semasa. Sebagai contoh, saya bercadang untuk memperkenalkan kelab falak dan astronomi bagi meningkatkan pengetahuan murid tentang ilmu falak serta fenomena alam semesta. Selain itu, sekiranya sekolah belum mempunyai kelab berkaitan teknologi, saya juga berminat untuk menubuhkan kelab IT bagi membantu murid mengembangkan kemahiran digital yang semakin penting pada masa kini. Di samping itu, saya berhasrat untuk mengaplikasikan nilai kepimpinan yang telah saya pelajari sepanjang pelibatan saya dalam Puteri Islam. Pengalaman menguruskan aktiviti, bekerjasama dalam kumpulan dan memikul tanggungjawab telah memberi banyak pendedahan yang boleh digunakan untuk membimbing dan memimpin murid dengan lebih berkesan. Saya juga menggalakkan semangat kerjasama, disiplin dan sikap saling menghormati dalam kalangan murid melalui pelbagai aktiviti kurikulum yang menarik dan bermakna. Saya percaya aktiviti seperti ini mampu membentuk sasian murid serta meningkatkan keyakinan diri mereka.